Record Aku pergi solat jap. Testing. Aku download apps Blackmagic ni saja je. Kata-kata biji kan. Ada macam lama aku tak buat vlog. Konon-konon macam nak buat daily vlog balik. Tapi kau nak editing tu kau akan jadi malas gila. Niat tu ada, nak edit tu. So tadi aku pakai stabilization dia, aku pakai yang extreme. So dia macam annoying sikit sebab dia jadi macam lag sikit kan. Sebab dia nak stabilizekan video tu. Ni aku try on yang standard tengok. So kita tengoklah hasil dia macam mana. Lepas tu ni aku recordkan kamera depan lah. Kamera depan dia pun macam okey lah kan. Tapi tak adalah okey kamera belakang dia kan. So sekarang kita orang dekat ni sebenarnya, dekat Mid Valley. Rara dah sampai tadi. So tengah tunggu Afifi tak sampai lagi. Si Rara ni dia cakap dia nak kek. So aku cakap dia, jom sekarang SP aku yang tu, boleh aku dinner sekali. So aku tengah tunggu Aizam tak sampai lagi. Aizam tadi syalam macam ni kot. So dia naik motor, jangan hujan kat luar lah. Kalau hujan dia akan stuck rasa. Betul tak? Dia akan ada hari yang rasa macam terdetik dalam hati, macam nak vlog balik setiap hari. Cuma dia duk fikir macam nak vlog setiap hari tu macam tak ada nak benda menarik yang berlaku dalam kehidupan aku setiap hari pun. Lepas lagi satu, yang aku selalu fikir adalah yang edit. Ya Allah, malas ni. Sekarang ni aku dekat SP, tengah tunggu Rara. Tadi cara dia hubungi aku tu konon-konon macam dia dah sampai lah. Bawah bro. Haram, sampai lagi. Aku sampai tu. Pasal tahu tak, aku ada jerawat tumbuh kat dalam hidung tau. Sekejap. Macam mana aku nak zoom macam ni? Aku nampak ni. Tak tahu nampak tak. Nampak? Tapi dia dah kering lah. Dia dah kering. So dia dah tak sakit lah. Sebab aku tak boleh nak picit hari tu kan. Sebab dia macam tak ada punat kan kat dalam hidung tu. So aku tak boleh nak picit. Aku biar dia masak dan kering. Tapi dia tak ada masak pun. Tiba dia dah kering. So aku rasa macam alhamdulillah. Cuma dia ada nampak macam putih-putih. So macam nampak macam putih tu. Tu pentek hidung tau. Tu kan tahi hidung yang salah faham. Itu adalah macam keruping jerawat yang dah kering. Tapi aku tak boleh nak cabut lagi. Sebab kalau aku tarik nanti dia akan luka. So aku tak naklah luka lubang hidung. Sakit luka lubang hidung. Apatah lagi luka di hati. nampak dia ada lampu kuning tu. Tak ikut ke? Ulang. Okay, ni aku baru tekan record. Tadi aku tak tekan record. Kau cakap dengan meja. Aku cakap dengan meja. Tak apa, aku akan letak kat footage yang aku berborak dengan meja tu. Tadi kita berborak pasal bodoh lah. Hello. Dan banyak ada benda yang kita orang borakkan. Benda yang mengaibkan kat Rara. Ada mujur. Tak ada. So kita abaikan lah kalau benda tu. Nak order. Aku nak order kelapa. Kalau letak kau lunch malam bila. Okey, Afifi dah sampai. Kamera baru? Kita tengah test kamera baru sebenarnya. Tadi dia record meja Thank you. Okay korang, aku ada tom yum kong. Dah sampai dengan ais kosong. Order cake apa lagi? Tengok order lagi. Ya. Udah ganti kelapa. Order mana? 2 menu lah. La ilah. Tekan record. Aku dah malas cakap dah. Penat lah. Aku dah malas cakap dah. Aku dah macam trauma dah sebab tadi aku tak tekan record kan. So macam dah buang masa dia bercakap. Aku ni tak tekan record. Sedapnya. Dah sampai. Ni Rara punya. Tapi kau tak kacau coklat ya tadi? Dia kena makan kek? Kau pergi kafe. Kau pergi mana ni? Kau dari mana? Daripada Shah Alam. Oh, kau Shah Alam. Sebab siapa? Seterusnya kawan-kawan, kek pula. Aku tak tahulah sama ada video-video yang aku record ni boleh save ke tak. Dia aku record dulu. So kalau macam tak boleh save lagi, baru kita fikir balik. Tapi hopefully boleh save lah sebab aku dah macam dah record banyak kan. So kita order kek lah. Ni kan kek ni. So ni kena makan pakai ni kot. Dia tak bagi sudu kan. Begini weh. Weh, sini. Bukan. Okay. Bukan. Weh, baju dah putih. Oh tu kau ni. Selepas sekian lama menunggu makanan, akhirnya hampir marah. Biar
Kena sabar. Makanan dah sampai. Awak marah. Minta sos pula. Awak marah. Marah. Sebab Aizam punya makanan sampai lambat, dia cakap kat Ayat, belanja lah kita orang kek. Tak ada. Ya, tak ada bang, tak ada. So kita orang akan main Uno. Aku dah buat Uno. Tapi kita dah tahu lah siapa yang akan kalah. Uno ni sebab macam tak semua orang reti main. So kita akan tahu kita. Kau yang kalah banyak kali kan? Kita tak ada. Dah main 3 orang lagi banyak. Siapa yang kalah dia kena minum sos. Kita buat ni, siapa kalah minum sos. Sini Kau jadi ni nanti jadi pedasi. Tengok. Gatal. Tadi aku dapat perfume. Ada kakak tu bagi. Ini ambil. Dior. Karamel. Kakak kan? Benda lah. Burung kakak. Anak syurga tu. Okay korang, aku dah habis dah Uno game. Dah habis. Habis kat Pro. Dia tak ada biru. Ada 1, 2, 3. Oi banyak yang ni. 4 Apa lah. Biru. Penat lah menjadi terror. Ambil lagi. Macam baru buka kad baru. Ambil lagi. Ambil. Ambil lagi. Dah. Tak. Apa weh? Tak mahu akal dia tengok kat ni. Tak ada merah, tak ada 5. Tak ada. Kad banyak. Oh, ada ni. Weh, Rara bangga weh sebab dia menang. Buat pertama kalinya dia menang. Tadi jadi kita buat dia. Habis? Ha? Kita buat dia. Okay, boleh. Tak baik dah pakai. Jadi kita orang akan pastikan. Tak baik dah pakai. Kau risau kena So korang untuk pusingan ke berapa dia? 3. Aku menang lagi. Of course 3, 4. Pusingan keempat aku menang. Pengalah. Ni Aku menang lah pusingan kedua. kau menang pusingan kedua lah. Sekali lah. Ni menang sekali. 2 kali. Menang. Kat Shimi sampai orang tu dah macam nak tutup kedai lah. Kita baru nak settle. Aku dah sampai dekat Putra Heights. So, okey tak dia punya video? Aku tak sure sebab aku tak edit lagi. Nanti dah masuk kat dalam laptop baru kita boleh tengok dia punya apa? Dia punya hasil quality video dia macam mana kan. Okey, aku dah sampai rumah. Aku nak edit video ni pun tak tahu bila Nak naik, mandi, solat isyak, makan dah kenyang kan. Dah takat ni je lah weh. Aku rasa video ni takat ni je. Tapi kalau rajin nanti aku record je lah video lain. Kalau rajin lah kan. Just shock je lah kalau kita boleh kembali vlogging everyday kan. Tapi itulah kudrat untuk nak record dan edit dia macam memerlukan satu kudrat Thank you so much korang. Pada awal dah sampai habis. Jangan lupa tengok semua video kat channel ni. Jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.